Assalamualaikum. Ini ada kes kemalangan melibatkan bahan kimia lokasi di Sungai Besar. Untuk kes ni kita memang balai hanya akan membuat pengosongan kawasan-kawasan berjarak 300 meter dan pasukan khas daripada Hazmat akan dipanggil untuk buat clearance kawasan. Mungkin makan masa sikit lah buat lori. Saya zoom sikit lah lori yang kemalangan. Nampak asap ni daripada asid ataupun bahan-bahan kimia yang bocor di atas lori punca daripada kemalangan. Tim Hazmat bomba pun dah sampai. Dia orang tengah set up. Tim Hazmat tengah set up untuk buat operasi lah. Lori tu ada situ lah? Ada situ jatuh. Ada kat mana depan? Ada depan tu jatuh. Dia nak berlalu boleh ke? Apa nak tanya dia punya nama dia? Ni tim Hazmat. Kita daripada Rawang. Ni kategori besar juga. Kita akan panggil semua JKR, polis, kawal lalu lintas. Tong atas lebih besar juga ni. Ni tim Hazmat kita yang tengah buat persiapan untuk operasi. Operasi akan nampak memang sibuk lah kalau kes melibatkan bahan kimia ni. Kita tengok yang dah siap. Tim Hazmat dah siap pakaian. Akan operasi sebentar lagi lah. Boleh, Pak. Ini
Okey, tim Hazmat masih dia orang akan kerja-kerja mencari kebocoran tu. Kebocoran dia orang akan buat, dia akan tutup bahagian yang bocor tu untuk mengelak daripada bahan kimia tu mengalir keluar. Okey, dari jauh yang kita nampak tim Hazmat sedang ada kat atas lori tu, sedang buat clearing untuk clearkan kebocoran. Dia tak ada pergi hampir dekat sebab jarak yang dia pun rasa macam ada bau-bau sikit dah. Rumpun pada lori tu ada. Okey, nampaknya dah selesai kerja-kerja menutup kebocoran. Dialihkan oleh